Okey, jom kita pergi kepada part 2, berkenalan dengan app Estel. Okey, so ini adalah butang insentif di mana yang bawah sekali, kanan sekali ni. Okey, so dekat sini kita boleh nampak kita punya member ID, kita boleh nampak kita punya current rank kita yang sekarang dan journey kita nak pergi rank apa. Selepas ni kita akan pergi senior ambassador. Okey, so dekat sini lah progress dia, kita tengok. Okey, so network size, kita boleh tengok total network kita. Kemudian dekat sebelah ni adalah income kita pada bulan ini. Berapa? RM10,000. Macam tu. Kalau income RM1,000, dia nampak kat situ RM1,000. Okey, kemudian ada 3 ni pula, payout mission. Payout mission ni adalah tiga-tiga ni kena hijau kalau boleh setiap bulan. Sebab apa? Okey, sekiranya anda ada tim anda di bawah anda, okey, dia orang top up. So you layak dapat commission kan? So bila you nak layak dapat commission, you kena cukupkan tiga-tiga ni warna hijau macam ni. Okey, kalau anda tak cukup, salah satu ni ada warna merah, tak cukup lengkap tiga-tiga syarat ni, anda takkan layak dapat komisen daripada penggunaan top up orang bawah anda. So, anda kena lengkapkan tiga-tiga ni. Okey, jangan lupa tahu setiap ujung bulan lengkapkan tiga-tiga. Okey, seterusnya pula kita scroll sikit ke bawah ini. Anda boleh tengoklah dekat sini level 1, level 2, level 3 punya income, level 4 sampai 8 punya income, ada direct ni. Okey, dekat sini adalah simplify. Simplify ni adalah singkatan lah untuk summary keseluruhan network size kita. So kalau kita nak tengok detail, nampak ni, for detail member report, please visit Estel user portal. So kita tekan sini wak. So dia akan bawa kita masuk kepada Estel user portal. So dekat sini kita boleh tengok berapa total income yang kita dah dapat sejak kita buat Estel. So dekat sini kita panggil lifetime earning tau. Ni bukan gaji bulan-bulan tau. Ini adalah hasil pendapatan sejak kita buat Estel. Okay, sebab tu nama dia lifetime earning. Okay, so hasil yang terkumpul sejak kita join. Bahasa mudah dia gitulah. Okay, so ni progress kita. Kemudian dekat bawah ni, dekat bawah ni monthly incentive ni adalah income bulan ni lah. Kat sini pun sama, income bulan ni. Okey, so total register bonus, dekat bonus total register ni adalah kalau orang tu ambil nombor baru, komisen masuk sini. Kalau orang tu ambil ke nombor, dia masuk sini. So ni total register bonus for this month lah, untuk bulan ini. Okey, monthly registration dia ada tulis total macam tu. Okey, kemudian dekat today performance pula. Okey, hari ini 11 bulan 7, kat sini dikata hari ini ada orang register 10 orang. Singkat pada today. So active member under saya ada 3,000 lebih. Kemudian ni adalah income harian. Hari ini punya performance, income harian. RM86.95. Okey, kemudian butang bawah sekali ni ada 3 butang yang menarik guys. Okey, kalau saya start dengan genealogy, okey kita tekan. So kat sini kita nampak keseluruhan kita punya network awak. Network size. Kita boleh tengok belaka kat sini. So kalau kita nak search, orang tu betul ke duduk bawah kita? Kita type nama dia. Kita boleh main type. Okay. Okay, kemudian dekat bawah sekali kita boleh tengoklah nama kita. Lepas tu siapa kita punya orang atas. Lepas tu berapa. Semua detail adalah kat sini. Okay, registration berapa. So ni ibarat macam summary jugalah. Okay, lagi. Kejap Okay, lagi. Tadi kita dah tekan genealogy. Ni keseluruhan macam salah silah lah. Ni macam butang salah silah seluruh tim kita, under kita. Okey, yang ni insentif. Yang ni secara detail you boleh lihat semua commission under you. Kita tekan guys, kita tekan dia. Okey, you boleh pilih-pilih lah nak bulan berapa. Contoh saya yang bulan 7 lah. Sekarang kita berada pada bulan 7 2026 kan. So top up yang masih pending, semua nampak ni. Nampak? So segala detail about commission you boleh tengok dekat sini. You boleh tengok very detail. Level 8 you yang top up, you dapat 1.5% commission. So ni nilai commission dia. So very detail lah, you akan nampak. You tekan load, you boleh belik-belik lah kat sini. So segala commission pun detail dia tunjuk kat sini. Okay, macam tu. Okay, lagi. Alright, lagi summary report. Awak boleh tengok lah report summary awak. Total 2026 awak punya income. Ni average bulanan awak. Pada bulan yang paling tinggi income setakat ni 11,000 sebulan pada Jun. Dia tulis lah kat sini. 2026 registration berapa orang. Okay, performance semua ada. Siap ada chat lagi guys. Nampak? Siap ada chat lagi. So semua boleh tengok kat sini. Kita boleh juga download PDF untuk tengok secara detail. Takut-takut pening kepala macam ni kan.
Boleh tengok, boleh download secara detail guys. So nampak? So itulah cara nak guna app Estelle guys. Okay, so dah habis dah semua butang. So harap you all enjoy part 1 dan part 2. Selamat berkenalan dengan Estelle app. Welcome to our Estelle. Bye.